Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak review satu lagi benda baru. Apa itu dia? Jom kita unboxing lah guys. Saya kata bulan 6. Tapi rezeki saya dapat dulu. Mungkin bini saya dengar, so dia bagi saya beli dulu. Ini dia geng. Kamera dari SJ Cam brand geng. Dual kamera. Apa? Tu dah geng, satu untuk siang, satu untuk malam. Dual camera action, dual lens action camera. Untuk baik lah geng, dia boleh support wifi 5G hingga ni. Dia boleh buat live geng kalau connect ke telefon. Belakang dia adalah tunjuk-tunjuk apa benda. Ni pak untuk siang, untuk malam. 4K, paling tinggi 4K. Bateri dia built in dalam ni ada 800 dah. Tangan saya kotor sebab saya buat apa, kereta saya cuci total body. Dalam ni dia dah ada 800 mAh dah. Gagap pula. Lepas tu dengan bateri ni lagi ada 1050 mAh. So boleh rekod dalam sejam lebih juga lah, dekat 2 jam lah, sebab dia 190 ke 180 minit. 60 minit sejam. Dalam 2 jam lebih. Dah membuka plastik dia. Ini dia punya buku manual. Nanti saya bacalah. So dia ada bagi satu casing. Alamak, casing ni tak boleh cucuk mic lah geng. Casing ni boleh cucuk mic. Ayo, apalah yang dia buat ni? Oh, kena tebuk ke? Saya syak dia so tebuk lah. Kat atas ni. Saya nak buat masuk mic. Tak apa, kita tengok dulu. Ni casing yang ada bateri ni. Ini casing yang tak ada bateri, internal bateri lah. Okay. Ini dia, kita tengok ni dulu lah. Ini casing waterproof geng. Gila-gila lah. Waterproof lah, memang besar. Waterproof ni memang khas untuk bateri tu je lah. Kalau tak ada bateri, saya rasa tak boleh pakai waterproof ni. Dan dalam kotak ni, aksesori ni macam biasalah. Dia ada dia punya yang tunjuk kat belakang tu lah. So saya malas lah tunjuk lagi. Yang dulu pun dah tunjuk. Geng, 2 inci screen, yang 2 belakang. Ni bateri dia yang tu lah. Ni ada 1050 mAh. Dalam ni ada 800. So tepi ni dia ada tepi ni untuk masuk SD card. Dengan tak silap saya ni button reset ni. Ni dia punya USB ni lah. Ni boleh support mic geng. Ni dia punya speaker. Atas ni ada 2 button, nampak tak? Satu button on, satu button M. So, mari kita. Okay, kalau nak ni kena cabut terus geng Saya pun tak tahu cabut dia macam mana. Cabut dia macam tu je. Just tarik je. Okay, saya sebenarnya nak try yang ada mic. Takkan saya nak rakam tak pakai bateri kan? Mestilah saya nak bateri dia lebih. Nak plug in dia ni agak ketat sikit. Nak buka senang. Nak buka tolak ni je, cabut. Nak masuk dia tu agak macam ketat sikit lah. Kena tengok-tengok lah. Nak masuk dia agak susah sikit. Mungkin macam tu je lah kot. Gang, kita cuba dulu. Dia waterproof geng waterproof. Dalam berapa ni tah. Lagi tambah casing, lagilah waterproof. Okay, saya rasa memang mic dia kena tebuk. Memang confirm mic dia kena tebuk. Nampak tak lekat ni. Okay, ni nak gantung kat helmet saya lah. Nanti macam ni lah.
Tapi itulah, lubang mic dia memang kena tebuk lah ni. Tak apalah. Sebab saya tengok ada satu lagi dia ada lubang, tapi yang ni tak ada lubang pula. Pening lah. Tak apalah geng. Okay geng, seperti anda tengok, ini di luar. Ini keadaan waktu cerah lah, nampak dekat sini. Cerah. So saya akan tukar malam. Kita tengok macam mana. Tu dia geng. Memang cerah geng. So saya rakam dekat sini, dekat handphone. Memang cerah geng. Nampak dia ada cahaya sikit pun dia automatik jadi cerah. Okay, ni nampak malam sini. Saya akan buat siang balik. Dia memang macam ni. So sangat gelap geng. Ini adalah keadaan yang biasalah. Kamera-kamera lain. Okay, saya buat lagi sekali. Ni malam, okay. Ni terang. Okay, ini dah satu lens lah. Lens yang untuk day punya. Okay, dekat sini dia ada 4K 25fps, ada 4K 24, ada 2K 60, ada 2K 50fps, 2K 30, 2K 25, 2K 24, 180, 1080 pixel. Pixel ke resolution saya pun tak pastilah apa orang panggil. Tengoklah dia ada itulah semua ni lah. Tapi saya suka pakai setakat ni, pakai HD 50 ni pun dah cukup rasanya. Sebab saya nak pakai 60 dia macam zoom, terlampau zoom lah. So saya pakai yang 50 je. So kita tengok apa yang ada. Dekat sini dia ada gyro sensor, dia ada audio. Ni boleh masuk mic tapi dia tak boleh masuk mic. Saya try mic yang saya beli tu, yang pakai audio jack, lepas tu pakai konektor kan, konektor type C, tak boleh masuk geng, dia tak boleh baca. Saya rasa dia kena beli mic yang dari brand SG Cam sendiri. Okay, ni untuk vehicle screen, maksudnya kalau on ni dia depan belakang dual screen kan, dua-dua key on lah. Lepas tu adalah dia punya setting ni, meter ni. Saya tak erti sangat nak setting. Saya just nak main kamera malam dengan siang tu je. So itu dia. Inilah semua yang ada, yang anda nak boleh tengok kan. Function dia tak berapa ni sangat lah, tapi boleh lah. Saya just minat dia punya inilah waktu malam ni. So nampak memang terang geng. Ni sebab lampu dekat situ, tapi nampak terang lah. Boleh tengok lampu motor tu, nampak tu? Lampu motor tu. Nampak kan? So dia boleh nampak geng. Memang jelas ni. Nombor plate pun nampak. Padahal terang-terang dah gelap. Ni kita tengok di sinilah. Nampak? Tak nampak geng. Nombor plate apa semua tak nampak. Dah terang-terang gelap. Tapi kita akan teruskan kepada sini. Okey, ni untuk day dia. Kamera ni saya boleh fokuskan yang benda ni je lah. Sebab dia ada ni je fungsi dia, kelebihan dia kan. Okey, ni yang cerah punya geng. Boleh bezakan low light dia. Nampak tak? Itu tadi malam. Sekarang saya akan turn kepada day. Kita panggil day dengan light lah. Day dengan night. Ni day, ni night. Okay, seperti anda nampak memang cerah gila geng. Memang sangat-sangat cerah geng. Kita akan ambil di posisi yang lagi gelap. Di situ boleh ke? Tak boleh lah. Sini boleh ke? Kita try day tengok. Geng, sangat gelap geng. Nampak? Saya pusing. Dekat kereta ni cukup dah. Okay, walaupun ada lampu di atas tu. Okay, tapi kita ambil kat kereta ni. Nampak? Ni yang day punya. Kita ambil yang night. Sangat cerah geng. Memang cerah geng. Seperti anda tengok geng, sangat terang kan. SG Cam SJ20 tu memang sangat cerah lah. Di tempat yang gelap tu dia boleh jadi sangat terang. Walaupun ada satu je cahaya lampu, dia akan terang. Tapi kalau tempat tu memang tak ada cahaya lampu, gelap, dia pun akan gelap lah. Tapi kalau seketul je lampu keluar, dia terus zoom, terus cerah terus. Saya
tak sarankan anda untuk rakam beli action cam SJ20 tu untuk buat video blog motor ni. Sebab apa? Sebab seperti anda tengok sekarang ni, yang saya bawa motor ni, guna video blog motor ni, bukanlah saya menggunakan SJ Cam 20, tapi saya menggunakan SJ Cam C110 Plus. Sebab apa? Dia punya point of view atau sikatan pendek dia orang panggil FOV. Yang C110 ni dia punya FOV dia 170 degree, ataupun wide angle, ataupun ada lagi lah. Macam seperti SJ Cam 20 tu, SJ20 tu dia hanyalah 154 FOV ataupun wide angle lah. So dia nampak dekat sikit lah. Ni tengok ni. Dia nampak memang sangat dekat. Macam aduh, tak tahu lah nak cakap macam mana. Jadi potong view dia tak nampak terlampau cantik lah kan. Dengan meter nampak separuh, view dia pun nampak separuh atas dia kan. Langit tak apa nampak. Tapi saya dah jumpa solution dia. Kita hanya perlu gantungkan kamera tu dekat badan. Bila gantung kat badan tu, dia akan okey lah sikit. Nampak lah macam jauh sikit, nampak cantik sikit. Tapi dia tak live macam gini lah, nampak. Macam saya tunjuk, saya tengok tempat tu, saya bila gantung dekat helmet ni, dia nampak macam real sikit. Bila gantung dekat badan dia, macam biasalah, macam orang panggil pun macam dashcam je lah. Dashcam betul lah. So saya dah jumpa kamera ni khas untuk apa. Anda boleh tengok video kat sini. Cara memakai samping. Cara pakai samping. Pengantin tengah pakai samping. Ceng. Okey, kat sini kita nak test gegaran dia. Nak sebut orang putih saya tak reti. Kita try dengan naik tangga, geng. Tengok berapa, nampak macam berjalan ke ataupun nampak normal saja. Okey, kita start dari sini ya. Okey, tengok memang nampak macam saya berjalan ni, nampak sangat normal. Ni saya nak tengah naik tangga nampak macam saya naik tangga tak kan? Nampak dia punya apa? Kestabilan dia tu sangat baik lah kan. Orang cakap memang sangat baik lah kan. Ni saya tengah berjalan pun tak kurang sangat, tak nampak sangat macam saya berjalan. Ini untuk kamera waktu siang lah. Orang panggil lens day. Day lens ataupun lens day lah. Saya pun tak tahulah cakap macam mana. Nampak tak geng? Betapa stabilnya dia, betapa lawanya dia, betapa memang kena lah. Dia buat untuk rakan-rakan momen macam kita pergi jalan-jalan. Macam contoh kita nak pergi museum. Nak tengok gajah. Kat museum ada gajah ke? Tengok tentang sejarah kan. Seperti kita pergi zoo, nak tengok gajah, nak tengok unta, nak tengok rimau ke. Jangan tengok saya pula, saya tak ada kat zoo tu. Saya hanya ada di channel YouTube ini saja. Seperti lagi apa lagi, macam-macam lah boleh buat dengan kamera tu. Tapi kurang sikit untuk atas motor. So sebenarnya saya beli kamera tu untuk main atas motor ni lah, untuk view yang cantik. Dengan boleh pakai mic macam C110 ni, dia tak ada external mic, so dia tak boleh cucuk mic. Jadi saya susah lah untuk saya bawa motor dan bercakap kan. Jadi tak cantik lah. Saya kena rekod guna telefon. So saya jadi dua device kat situ. Telefon tu untuk suara dengan untuk suara lah, suara. Kamera ni untuk rakam. So jadi leceh lah kan. Handphone tu saya nak tengok map lagi, saya nak tengok ni lagi. So saya decide untuk beli SJ Cam 20. SJ20 dia boleh ada external mic. Tapi problem dia view dia pula kan terlampau pendek. So nanti saya akan cubalah macam mana nak ni kan. Tapi memang sangat lawa. Macam saya boleh tunjuk sikit-sikit je yang saya dah try. Sebab saya baru try kamera ni dalam masa seminggu. Kalau anda nak yang betul-betul sangat-sangat review tapi dia bahasa orang putih lah kan. Anda type je SJ Cam SJ20 review. So ada banyak lagi orang review. So tapi ni saya review yang diorang terlepas pandang.
Itu je. Macam saya memang saya pun seperti anda juga. Saya nak beli sesuatu tu, saya akan tengok YouTube. Saya review. Saya tengok review orang, tengok review orang. Lepas tu bila saya beli, saya jumpa ada salah satu kesilapan. Semua yang saya tengok video tu tak ada benda yang benda penting lah kan. Patutnya benda penting tapi tak ada. So saya boleh tunjuk dekat sini. So saya decide untuk buat satu video lah untuk tunjuk apa yang orang tak nampak. Ni dulu geng, kawasan saya ni, kawasan yang saya nak tengok ni dulu ni hutan je geng. Masa tu saya kecil lah. Ni memang ni kawasan kampung saya ni. Sekarang dah tak macam kampung geng. Ini dah jadi bangsa sort. Sebetulnya ini adalah kampung kelinci geng. Kampung kelinci. Dulu sini hutan je. Tapi sekarang tengoklah. Nak cakap hutan tu dah tak macam lah. Sekarang kalau dulu, kalau macam seperti anda tengok majalah awak cerita Black kan, dia ada cakap, saya sudah menjadi tokan besar di pantai dalam. Tapi sekarang orang sebut, kau duduk mana? Aku duduk pantai. Orang akan cakap apa? Oh itu tempat tu ni kan macam teruk lah kan. Tapi sekarang kalau cakap kau duduk mana? Pantai. Oi, budak bandar. Tapi ni bukanlah tempat saya lagi. Saya hanya boleh lalu, setiap kali lalu hanya boleh mengimbau kenangan lalu saja. Okey lah geng, kamera tu pun saya nak tunjuk hanya benda tu je lah. Seperti anda yang saya boleh tunjuk dia punya kecerahan, kegelapan, dia punya point of view yang orang terlepas pandang. Casing dia mic tak tebuk. Aduh, hai apa kena tebuk sendiri pula. So saya ingat video saya sampai di sini saja. Ni bukanlah review yang sebetul-betulnya untuk kamera ni. Ni hanya untuk sekadar video untuk follower. Untuk subscriber saya lah kan. Ni boleh cilok tak ni? Boleh. Ini motor King of Town lah. Okey lah geng. Saya ingat video saya sampai di sini saja. Lagi satu, kamera waktu malam tu dia tak berapa support stabilization ni lah. Kegegaran tu dia boleh jadi gegaran dia kuat jugalah. So anda boleh tengok video ni. Dia macam cahaya-cahaya, dia macam pening sikit lah. Dia bukan, macam saya cakap lah, kamera ni tak sesuai sangat untuk motor tau. Okay, setelah tengok situ nampak dia macam ada blur-blur sikit. Dia sekejap-sekejap sebenarnya memang kalau kita gegar sikit dia akan blur macam gini. Nampak dia zoom bila tengok tu pening kepala lah. Macam saya cakap lah, kamera ni sebenarnya bukan untuk atas motor, bukan untuk atas motor lah, bukan untuk agresif sangat lah. Dia bukan untuk basikal. Waktu malam ni bukan untuk macam gitulah. Kamera ni dia just macam nak rakam-rakam pergi zoo, pergi jalan-jalan lah, senang cerita. Untuk siang kamera dia okey je, tak ada bling-bling macam ni. So boleh lah buat untuk naik motor ke apa kan. Macam saya cakap lah, kamera malam ni dia dah ada kelebihan terang sangat. Seperti anda tengok, kalau anda tengok macam gini, memang anda takkan nampak yang tempat ni gelap tau. Anda akan cakap tempat ni terang sebab anda tengok kamera ni terang. Kalau saya rekod dua kamera, satu kamera yang berbeza, satu kamera lain, satu kamera SJ-Cam 20 ni, anda akan nampak perbezaan dekat situ. Sangat, kamera SJ-Cam ni sangat terang. Tapi mestilah ada kekurangan kan. Dia dah fokus dah keterangan tu. Tapi dia punya gambar ada bling-bling sikit lah. Macam kamera contoh, the other brand yang tak support malam ni, memang dia tak ada bling-bling, tapi rakam gelap je lah, tak nampak apa lah. Tu dia punya kekurangan lah. Okey lagi yang saya ingat video saya pun sampai di sini saja. Inilah review pendek dari saya. Review pendek je, masa tu yang panjang sampai 20 minit. Seperti anda nampak, itulah kekurangan dia, itulah kelebihan dia. Video ni bukanlah saya review yang full, okey. Kalau anda nak yang full, anda boleh combine dengan banyak-banyak lagi video review dari SJ-Cam SJ20 ni. Okey guys, Assalamualaikum. Donat ni. Ni kita kat sini ha.
Papa bening ah.